Duk video sikit tu. Sikit je. Ya, rumah tu dah kunci, nak kunci rumah. Nak kunci dah, aku dah ni. Air. Ha? Kunci tu. Tu apa cawan tu? Sikit tu. Makan ramai-ramai senang. Makan dalam makan ramai. Itu marah-marah. Oh, dah masuk angin dah. Daripada babi kan. Boleh puas. Kalau jaga macam mana? Non-stop. Apa pula itu kan? Berat kan. Dia dah kaki baik. Kita rasa ini boleh dah. Kunci rumah. Tu kunci tu. Mana kunci? Dekat bawah kanan. Apa pasal dia on juga ni? Sure lah. Keyboard kat atas. Allah. Bagusan. Dah bawakan. Pido, Ajis, Kebah, siapa nama? Sam. Sam. Nama plate tu. Zul, Haji Zul. Haji Zul, okey. Kita nari nak ke Audax 300. Tengok apa jadi. Jadi starting di Auzubillahi minasyaitanir rajim. nama yang sebenarnya bakal menjuntai. Tak kira. Kapten hari ni Ajis. Ajis kapten hari selaku old timer. Okey, kita start dengan 0 kilometer daripada homestay. Datang menjuntai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak sing mic aku je. Tak sini dah. Dah sesat. Aduh, ai. Dia tak pernah tahu. Dia tak pernah tahu. Kami berenam. Sobah. Kebah bawa dia punya gravel. Kebah gravel 300 ni. Kau betul tak betul bah? Kalau bom naik grab lah. Kalau pun naik grab Wah, nampak Kebah. Benar ni. Bawa gravel. Charing berapa bah ni bah? Charing berapa charing? 42. 42 je. Kita tengok kaki dia macam mana. 42, 36. 42, 36 kaset dia. Okey bah. Paling besar pun boleh masuk 36T je. Okey, gulak bah Sekarang kita on the way ke checkpoint ni. RV di Mitsu. Oi, laju diorang Diorang dah berlepas. Kita orang baru je nak pergi checkpoint. Woi, diorang dah jalan dah. Kita dah habis dah. Okey, sekarang sampai dekat RV. Kita orang baru sampai ke RV. Jam 5.14 pagi. Ambil Rina sekejap. Siar Rina tunggu. Kita take Rina yuk. Assalamualaikum. Jom. Ambil gambar lu dengan official cameraman tu. Bah, gambar dengan official cameraman jap. Okay. Dari mana? Dari Sini ah? dari sini ya. Okey, gula all the best ah. Belakang, kita kat belakang. Okey, gambar. Lampu. Okey.
Jis. Aku nak betulkan klip jap. Klip aku sikit je. Jis. Dah, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita nak gerak sekarang. Dah ketinggalan jauh ni. 5.19 pagi. Dah 20 minit kita orang ketinggalan di belakang ni. Okey, ni kita menghala ke kita 300 menghala Fruit Valley dulu tuan. Okey, kita menghala ke Fruit Valley dulu. Fruit Valley. Nampaknya 300 dah tak ramai ni peserta. Kita dah nak masuk ke Fruit Valley. Climbing. Rina laju tu bah. Dia tak ingat ada pengalaman ni bah. Jangan ini hari dia tidur tapi sekali lagi dah bah. Dia tak ingat get look tu. Dia tak ingat get look bah. Biar dia laju pula tu. Tengok Ajis. Ajis tidur je. Kita tengok Ajis. Ya, ni kita target heart rate 130 jangan lebih sebab aku tak ada power meter hari ni. So, sekarang pakai heart rate je lah. Okey, heart rate pun maintain. Tapi aku dah 140 dah ni je. Awak elite apa? Okey Jis. Aku nak tengok Rina je Jis sini hari Jis. Dia laju je, dia kata dia tak training apa Jis. Dia lupa kisah di gap loop tu. Sampai tidur tak basikal. Ini dengan tak tidur dia. Ni dengan tak tidur dia. Tidur kat mana? Tidur kat mana? Fruit Valley. Fruit Valley. Ini ladang lah. Oi, first time kayu. Fruit Valley pukul 5.30 pagi macam ni. Allah. Tak pernah. First time. Selain beri Jambori lah. Selain Jambori. Kita sekali nak kena ubah kan lepas ni orang cerita Odak kita dah boleh sembang kan. Kalau tak orang cerita Odak kita tak tahu benda. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Foto dulu. Foto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Morning. Masuk Batu Arang. Okey bah, ni kita dah Batu Arang. Ini Batu Arang. Ni Batu Arang. Menghala ke Batu Arang. Tadi Fruit Valley. Okay, mantap. Ini rolling sini rolling
Magnet tu bahaya lah Rina, kamera tu. Oh, CCTV go tu CCTV go tu. Oh, dia jatuh sendiri. Net tu Allah. Menghala ke batu arang. Kamera Rina jatuh. Nasib baik lah. Kebar perasan. Alright. Okey, sekarang kita di Pekan Batu Arang. Batu Arang. Kalau kanan ni kita masuk Pekan Batu Arang lah. Ini kita terus untuk climbing Bukit Batu Arang. Bukit Batu Arang. Satu big group di menghala ke Batu Arang. Tak download. Tak. Sekarang kita akan memulakan climbing di Batu Arang. Kita akan memulakan sekarang. Slowly but surely Berapa 2 km 2 km kot. 2 km climbing 2 km climbing. Yes. Biar bidung Arina jalan tak apa. King je lah. Okey. Ikut aku punya pace Baik. Awak gitu kat saya gitu. Pagi tu Abah sibuk nak masuk. Yang ketiga Abah. Saya slow. Dua tengah pagi tu bah. 2 tengah pagi bah Dua nak tak ada je. Tak ada. Cepat dia buat kerja Okey. Batu Arang. Jalan tu. Oh, sialnya kebab tak buat gravel. Downhill Batu Arang. Okey, kita sampai persimpangan Batu Arang. Uh, 6.15 di persimpangan Batu Arang. Menuju ke mana dah dia? Kuala Selangor, nak pergi ke Kuala Selangor. Tapi kita akan berhenti sekejap solat subuh.
Baik Haji Zul di situ. Baik Haji Zul. Okey, sekarang di persimpangan hijau. Jam menunjukkan 6.30 pagi. Kilometer 38. Kilometer 38. Morning. Macam Jumaat kita ni, sekejap lagi. Cuba macam Jumaat. Dari mana? Oh, Bangi. Dari mana? Yang lain dia Johor. Abang dia Shah Alam je. Dekat je. Ni highway WCE. Simpangan hijau. Berapa kilo? 3. Gila. Sampai Teluk Intan ni. Jom lah. Slow je. Kita orang pun tak tahu mampu tak mampu ni. Cuba je. Agak-agak bong naiklah Grab ke apa ke kan. Semua ni dia panggil. Abang lagi lah first time. First time apa? Masuk deck ni. Sama. Oh sama. Nak rasa je. Lawa agak je. Ambil 300 lah. Ke dah pernah sampai 300? Tak pernah. First time. Beginner. Sama-sama. Jom. Nampaknya show domestik terbaik kali ni. Kaki ada mari. Pukul 6.45 pagi seperti yang diplankan, tepat pada masa. Kita berhenti sekejap solat subuh. Sekarang kilometer 45. Assalamualaikum. Pun dia orang lurang ni. Tanya dong. Kalau tak ada tak pasti ikut lah kena ada. Ketua, kita sekarang dekat hijau. Pani nak ke mana kita? Pani CP1 KM76. CP1 kilometer 76. 76. Ke mana tu? Kuala Selangor kan? 76 kat mana tu? Yang tahu KM146 je CP2 dekat Menara Condong Menara Condong okey. Okey Gebah bawa kabel ni okey. Setakat ni okey baru 40 kilo Gebah. Ni domestik kita ni, Pido. Domestik kita bawa. Okey, ini kita punya penyeri Nuzarina. Okey, ni imam subuh kita. Jizul, jangan okey steady Alhamdulillah lagi. So kita tengok seterusnya Dimulakan dengan bismillah. Bismillah. Okey. Cepat aku ni kan. Sekarang KM45 45 kita nak bergerak. Boleh kat kedai mana? Kita makan. Sekarang semua boleh ketawa lagi. Macam mana kan 45 kilo awal ni? Jalan road Kita makan semalam. cantik. Climbing downhill best. Apa ni flat. Naya. Tapi macam performance mesin baru. Oh, basikal baru punya. Basikal baru. Wah, rasmi di 300 Try. Dari kilometer 45. Sekarang jam pukul 7.10 minit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti dalam jadual. Memang ketua kita Ajis buat jadual yang cantik ah. Masjid An-Nuriyah.
MTB terbaik bang, MTB. Oh. Morning. Wah, folding saja. Berapa ratus kilo ini hari? 200. Wah, terbaik lah folding. Daripada mana, Miss? Dari mana? Sekali Jaya. Baik, sini. Home ground. Ya, okey. All the best ah. Jangan lupa follow saya punya YouTube ah. Ya. Ini masuk video ah. Tanjung Karang, kilometer 67.5, pukul 7.52. Masuk Dina. Jom masuk. Mantaplah kebah. Mantap Im. Mantap Haji Zul. Rina. Oh, mantap. Haji. Tidur. Hai. Wah, ramai belakang, cantik.
Video masuk video ni, masuk video. Hai, masuk video ni. Go. Mantap. Terbaik semua. Baik abang. Baik. Baik Aziz. Gila gravel tarik ah. Baik abang. Pengalaman yang bagus. Pengalaman yang baik. Satu pengalaman baru yang baik. Hodek Narik. Ramai syom. Banyak. Ada 50 rider ke. Lepas. Woi, kiri je, kiri. Sampai checkpoint. Yang pertama kilometer 81.3 jam 8.15 pagi. Allah Akbar. Okey, kita berjaya sampai ke checkpoint yang pertama. Checkpoint yang pertama. Checkpoint yang pertama. Oops. Hey. Ya ada. Allah. Tak kenal saya ke apa? Dah lama sampai. Oi. Oh, jap. First time ni. Aduh, malu saya dengar. Jumpa orang tautai. 300. Allah, segan. Semua 200. Tak ajak saya pun Ingatkan ni. Oh, semua chip semua ni. Kita chicken tu. Allah Akbar. Kata menung ni semua ni. Aduh, saya dengan geng-geng Dora Johor ni. Oh, belai tu. Aku nampak ni. Cik balik minggu depan pergi kan? Pergi. Aduh. Teroka pergi. Hari Sabtu kom dulu. Oh, mana? Kom Raup. Astagfirullah. Lepas orang Sabtu Ahad baru teroka. Alah, syok-syok ni. Jom chop. Dia kata chop. Tak tahu apa benda chop kan. First time nak chop ni. Okey, kejap ni. Mana? Okey, nak pergi chop. Apa benda chop, kita chop dia. Chop.
Orang kata nak chop, apa chop? Tak tahu apa first time chop ni. Mana? Cop. Mana sini? Gitu. Sini eh. Chop. Dia nak chop sini boleh tak boleh? Sudah dapat chop. Mana jom dah chop dah. Jom kembang ni. Dah chop ni. Dah chop First time off. Main-main ni. Main-main nanti. Kembang. Banyak chop. Nampak dah, nampak. Okey, dulu. Kita ambil oren. Okey. Berapa saya punya? Dua ni RM6 dah. Ni RM3, tu RM5.5. Berapa asal-asal ni mahal sangat? Dia oren. Oh. Okay, baik. Beli air dekat Misu ni. Okey. Dia ada diskaun tak? Tak ada diskaun eh? Ada kupon ada lah. Alamak, kupon tak bawa kat rumah lah kupon. Okey. Muka Siti tak ada. Isu ada. Pada checkpoint 1, kita cari kedai makan dulu. Dah kilometer 80, kita makan dulu. Loading dulu. Ini hari kita chill saja. Nanti kita sambung terus ke Teluk Intan untuk checkpoint 2. Takkan mamak kedai ni tadi. Cari kedai makan. Okay, hari Nyam lempeng. Boleh lah. $10 kilo je aja cari kedai breakfast. Ni nama dia kedai warung Nyampleng. Nyampleng ni apa kak? Nyampleng. Masa dia makan dulu. Oh, makan dulu. Maksudnya makan dulu. Makan dulu. Okey ni Nyampleng ni dekat kampung mana ni? Sebelah Sungai Rawu. bukan. Bukan. Sebelah Pasir Panjang. Pasir Panjang. Ni Pasir Panjang. Selangor. Sekejap sangat memang makan dengan padu. Padu ni. Masuk ni padu ni. Dagang ni tunjuk ni. Nasi dagang. Famous kat sini nasi dagang Terengganu. Oh ya ke? Yang famous nasi dagang? Aduh, tu ambil nasi dagang. Tengok kita tahu. Aduh. Marvelous. Oh, bukan makan dulu maksudnya. Lepas makan baru rasa. Nasi dagang ni dia tak pakai pulut, pakai beras wangi. Katanya pakai beras wangi kan? Kak, beras wangi. Beras wangi betul. Beras wangi. Rasa bulu kuning pun ada. Kak, ikan asing. Okey. Ini original Terengganu. Original Terengganu. Tak payah lagi Terengganu. Ni yang bestnya ni, yang udat ni. Nampak. Oh. Nyampleng. Makan dulu maksud dia. Nyebut ni nyampleng ke? Nyampleng. Unik sikit. Kita buat yang unik sikit. Tak ikan dua ketul. Okey, betul. Wow, ni betul-betul marvelous ni. Okey. Mantap. Sipmak ayam rendang. Nasi lemak ayam rendang. Ketua kita. Makan apa? Nasi lemak, telur, Campur mi. campur mi. Oh, dah macam nasi ambeng lah. Oh, Ada orang Terengganu dulu nak dagang lah. Marina, nasi lemak. King ni tak payah cerita lah. King macam-macam. Nasi dagang ada. Dagang ada. Nasi lemak. Tambah lemak sotong. Oh, ini Sekejap tu lagi lah. berhenti aku tak tahu lah. Dagang. Ni Haji. Target apa? Dagang. Dagang orang Terengganu.
Kita nak bergerak ke Tanjung Malim terus. Ada lagi lebih kurang 60 km. Sekarang 91, tolak 5 berapa? 5 daripada homestay, 89 kilo. 86 kilo. So sampai Tanjung Malim berapa Jess? Bang 156. Jadi lagi kilo. Lagi 60 kilo. Kita straight to Tanjung Malim. InsyaAllah. Jam menunjukkan 10 pagi. Kilometer 98.9. Cuaca dah start panas. Matahari dah naik. Nampak tak bayang-bayang tu, bayang-bayang. Matahari dah start naik. Ngantuk dah abang Dah kenyang makan nasi lemak. Lepas kekenyangan, mata dia dah mengantuk. Hello. Bang, peace. Masuk video. Peace. Kena peace, Bang. Bang, peace. Masuk video. Peace. Oh, okey. Kau masuk video. Peace. Masuk video.
Kilometer 123. Pukul 10.42 pagi. Okay bang. Peace bang, peace. Masuk video. Nanti tengok YouTube Apa nama? Hijau, King hijau. EJAU. U. Hijau. King hijau. Jom, join. Weh, sabar. Betul ke salah jalan ni? Aduh, Dasar je lah. Janji sampai Teluk Intan. Member kat belakang Kilometer 129. Pukul 10.52. Agis ke? Oi, siur lah Pido saya nagis tau. Hai. King tarik dia tak rekod. Hey, Pido tarik gila lah. King tarik. Oi. Pido tarik gila lah. Benteng 10 kilo selamba. Mampus. Kau ni sian aja berdua tu dengan Ustaz Zul tu. Okay, kita tunggu. Slow sikit. Kebar kontrol pace. Kebar kontrol pace kebar. Amboi, Nur Zarina. Amboi, tak tengok-tengok orang belakang. Wah. Jauh lagi kau ni. Baru 130 kilo. Baik, ambil gambar Pido. Oh lama. Kamera apa tu? Lain macam lah Pido, ada kamera lain. Oh. Aduh. Awak sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bawa macam mana okey? Macam inilah. Orang tua. Tak ada lah tu Ada nampak member saya tak tadi? Ada 2 orang member saya kat belakang ni, tengah tunggu dia. Saya pun tunggu tadi. Belakang ya. Berapa orang? Orang berlima benam. Benar. Kau 300 eh? 300. Lagi lebih kurang 20 kilo untuk checkpoint 2. Sekarang kita kat mana ni Ni kat mana? Hutan Melintang sekarang. Kilometer 135. Pukul 11, 6 minit pagi. Gebah breakway. Misi mengejar Gebah. Gebah breakway.
sial lah kebah weh. Oh sial lah kebah. Dia attack balik. Celaka kebah. Woi barai. Sial lah kebah. Kita. Sial lah kebah. Dia berweh jauh siul. Kebah. Weh, tapi dah nak sampai dah ni tu. Ini nak tempat air je. Kasihan Najib lah. Macam berlumba siap. Betul lah, semua tak percaya lah. Nak sambung lagi dalam sekarang 150 kilo jam 11.46. Nak sambung lagi 5 kilo lebih kurang sampai ke checkpoint 2 di Teluk Intan. Okay, lagi 5 kilo. Teruskan perjalanan sambil-sambil tunggu Ajis. Alhamdulillah sudah sampai Teluk Intan. Teluk Intan. Bah okey bah. Oh bau agak bah gravel laju syul. Ha. Buat apa? Weh, tak boleh lah lawan King. Ini kalau ni langgar divider. Panjang sikit ke bah? Aduh. Aduh. Boleh lagi nak. Mana menara condong? Mana menara condong? Mana? Oh, tu dah condong kalau. Sekarang kita berada di Teluk Intan. Kilometer 153.6. Jam 11.55 pagi. Okey, kita checkpoint. Alhamdulillah. Mana dia sign. Cop dia. Alhamdulillah pertama kali sampai. Mana? Kita cop dulu. Mana? Mana cop? Oh, belum buka eh? Saya keluar tata, saya pergi makan balik. Oh, tak ada orang shop lah. Jom kita ambil gambar lu. Dia lepas tu dia punya apa? Brake tu rapi. Problem. Lagi. Handphone tadi. Tak, dia terlampau je satu. Memang tu. We are the two station. Mana ni apa dia punya pecah? Oh, Dex. No station and then no job, so I don't know. Oh, dia tak bagi. I thought you my fan. Menara Condong. Ini Moy. Tak ada cop tak apa Moy
You duduk mana? Ayo. Oh, dia part time lah. Part time dia tu. Ya. Kau punya sign mahal lah. Okay, thank you. Oh, you 100 lah. You berapa ratus? 300. Sama Oh, Ina. 300 ini kan. Hijau apa tadi? Ni satu lagi. Tak tahu map mana. Aku tak download. Okay, sekarang dari Menara Condong rehat sekejap tadi. Sekarang nak teruskan perjalanan. Pukul 12.55 sekarang. Kilometer 153.99. Kita jalan dulu, nanti baru kita pergi lunch. Mana dia? Oh. Selamat pengantin baru. Mana pengantin lelaki eh? Oh. Okey, ketua. Sekarang kita dari Menara Condong nak ke mana ni? Menara Condong kita menuju ke CP yang ketiga. CP ketiga berapa kilo? Petronas Slim River. Slim River, okey. KM 219. So kita makan kat mana nanti? Makan insyaAllah lepas ni dalam tengoklah 3-4 km ada kedai yang nampak menarik ni kan. So kita berhenti je lah, tapi jalan kedai mana eh? Ni cuaca tengah mendung, kita Jalan dulu. Okey. Ya, masuk. Kita. Betul tu. Tak aku punya depan lagi. Oi, depan lagi ah. Oi. Apalah kau orang sesat kat sini pula. Pasang kubur ni. Kubur Melayu, Islam ada, kubur Kristian ada. Macam ni berodek. Dah. Baru apa pelancongan. Wah tak rasa kata. Sadam boring lah, Sadam kat Shah Alam dapat. Nampaknya dia orang masih gelak tahu lagi. Kilometer 158. Ada kat tahu lagi. Jam 1:09 minit. Sadam boring lah kat KL dia. Sadam banyak. Oh, angin kuat tu, angin. Oh, ampun. Angin kuat, cuaca panas. Angin kuat.
Sekarang kilometer 165. Okey. Kita makan apa? Kedai mamak juga. Stop jap. Tunggu diorang ditandas. Macam tak ada kedai makan sini ni. Misi mencari kedai makan. Tak jumpa lagi. Tutup lah kedai makan. Tutup kedai makan. Terus. Masuk dulu. Okey, masuk. Tak ada kedai. Tak apa, tak ada kedai. Sudahnya makan Maggi dulu. Oh, ada technical problem. Kita dulu. Ijan. Aduh, kita orang kena drop dengan akak-akak ni. Kita orang kena drop. Apa cerita Ji? Dengan akak pun kena drop Ji. Aduh. Akak kata dia kata easy ke tu. Aduh. Kata dia akak tu minggu depan bulan depan lagi 400. Dia ajar buat 100 buat 200. Kau terus 300. Kita plan ini kali pertama dan terakhir. Tu terus ambil 300. Kalau ada 400 kita ambil 400. Lagi kau jangan ajar aku dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, mana ketua? Kita ketua. Dan tukar kepada apa ni? Ketua dah tukar kepada Pido. Mana ketua? Kata tengah nak apa tu? Ni kita ke mana ni? Ni kita kat mana, nak ke mana ni? Ke Pido. Ke Bido. Okey, ke Bido kita kejar. Buat 100 kali. Minit kita orang pun nak bergerak. Sambung pergerakan daripada BHP tadi. Tak jumpa kedai makan, lepak sini makan Maggi je. Makan Maggi, tidur je, sembayang dulu. Kita nak gerak balik. Sekarang 173 km. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dah. Makan banyak lah. Ini kenduri kahwin lah. Bukan kedai. Aduh.
climbing. ...192 kilometer. Sebelah sini ada jalan. Kita masuk dia masuk. Jom. Hai, aduh. Jauh tu, dua tarik tu. Elak-elak je Rina. Mana Rina yang video ni? Terus apa ni? ...210 kilo. Trolak Felda Trolak Selatan. Aku tak tahu jalan ni betul tak betul, sebab depan belakang aku tak ada rider. Aku harap jalan betul ni. Sekarang menuju climbing. Lelaki tu berhenti kan? Berhenti. So ada seorang perempuan Oh, dia orang dah jalan depan lah. Saya takut saya jalan salah je. Betul lah. Okey. Sekejap saya minum dulu Okey. Kita teruskan perjalanan. Climbing. 6% grade. Dah ada rider melintas. Nampaknya alhamdulillah jalan betul. Okey. Jom. Barai abang Bidung Arina kat depan, lepas tu Kepah Aceh kat belakang tu mana? Daripada yang tadi kita makan tu. Kita orang tak makan lagi bang, situ dia. Tadi ada lagi tu. Itu je lah. Tak ada load. Azizu apa sebab mana? Azizu. Apa tak jumpa belakang je? Belakang tak? Oh, dekat belakang. Kilometer 217. Okay, 10 kilometers lah. I don't know. My mileage 217. 217 pukul 4.48.
Okey. Terbaik. Okay bang, peace sikit masuk video. Oh, pasal. That's something you have? Sorry? Yeah, I just. Okay bang ready bang. Saya tumpang je bang. KM 219.36 pukul 4.53. Kaki aku dah start cramp lah dekat groin. Dah tangkap. Dia tak apa, boleh slow lagi. Come on. Manalah Pidung Arina ni kata Petron, tak nampak Petron pun. Sekarang kat Slim River, kilometer 223, jam 5:01 petang. Dah hampir sampai checkpoint 3 rasanya. Manalah Pidung. Okay, kita sampai ke CP ketiga, CP yang terakhir. Kat mana? CP dia. CP lah, CP. CP dia kan ni? Ha? CP dia, checkpoint dia. Oh dalam. Sebelah counter ada video. Okey. Checkpoint mana checkpoint? Oh, chop sendiri ah. Checkpoint 3 ni kita kena chop sendiri. Ready bang. Bapak. Kita chop sendiri. Kita chop sendiri, kita chop lebih-lebih. Betul ni. Okey. Terbalik ah. Kita chop lagi sekali. Extra chop. Kita sign. Kita sign sendiri. Okey. Okey bang, terima kasih banyak bang. Ready, mantap. Nanti makan je ah. Tak makan langsung saya. Makan Maggi dia ni. Daripada Teluk Intan ni. Ada kedai makannya tepi tu eh? Sebelah kiri ni. Kedai makan. Oh, ada buku. Okey, jumpa lagi. Sudahnya data Sadam gak makan. Tadi dekat Teluk Intan ada Sadam, belagak tak nak makan. Sudahnya Sadam juga. Aduh, memang kelakar. Aduh. Makanlah Sadam. Edo dah sampai. Rina pun dah sampai. Memang nak makan Sadam, tercapai juga lah hasrat tu nak makan Sadam. Tadi dekat Teluk Intan belagak tak nak beli Sadam. Oh, alhamdulillah hajat dia nak makan Sadam. Tadi belagak betul Sadam bapak besar kat Teluk Intan tak nak berhenti, tak nak mamak pun. Okay. Ayam. Selamat datang Sadam. Tadi Sadam bapak besar. Kau tadi
nak berhenti. Sudah je sadar tak? Ni yang Allah kata rezeki depan mata jangan tolak. Sadam juga. Rezeki depan mata jangan tolak, Jis. Kau tolak tadi. Belagak. Belagak tak nak makan mamak. Lain mamanya orang lagi ni. Aduh. Tak nak redam salah banyak. Jadi aku dah nak berhenti lah tadi walaupun tak ada. Tengok apa senyum tu. Ada mana? Terima kasih. Dah aku dah jadi feel lah. Dia kata semua beli. Ada siap pizza lagi. Jalan dapat lagi. Okey, sekarang kilometer 224. Pukul 6.44. Lagi 80 kilo. So kita sambung apa jadi tak tahu. Tunggu seterusnya. Luncur. Allah. $30 ke bawah. 30 ke bawah. Oh, Haji nampak segar di situ. Nampak ada fresh kat situ. Tengok dia attack terus. Oi, tak boleh aku tengah krem ni, Jis. Aku Haji mana Haji? Oh, sini pernah jambori lah sini. Sini river. Baru cam tempat ni. Terus dah. Kak Dora. Peace. Video follow saya punya Facebook ni YouTube Apa dia? Okey.
slow ah. Climbing. Jalan luar. Bukit 7%. Sekarang kilometer 239, jam 7.21 petang. Dan masuk waktu maghrib. Ada lebih kurang 60 kilo. Sekarang dekat Gedangsa. Jangan lupa bukit ni bang. Depan pacak, depan. Okey, depan pacak. Ampun. Climbing bang. Baik bang. Tak ada kereta sesuai pada aku bang. Semua tak sesuai kereta ni. Allah. Bang, di mana bang? Okey bang, ni masuk video, masuk YouTube saya ya. Nanti tengok nanti saya bagi link. Channel saya King Ijau. King Ijau, EJAU. Climbing 7%. Allah. Maghrib lah 7.34 malam. Allahu Akbar.
Ya Allah, kami selamatkan kami semua ya Allah. Wah, 244 kilo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gedang Sir. Selamat datang Felda Gedang Sir. Bro, please bro. Video bro. Follow my YouTube. Hello everyone. Yeah. Your name sir? James James from UK. From UK. Nice to meet you sir. And you. Around 60 kilo. Yes. Jom. I've only cut the 200. Oh. Big hill. Nak kaya seorang-seorang pun tak berani juga. Waktu maghrib ni. Mana kiri? Video. Video. Oh. Video. Mana geng lain? Dah pecah. Sikit lagi, come on. Baik dong ini. Allahu Akbar. Suharto 251 kilo. Jam 7.50 malam. Berdua dengan siapa nama ni? Hafiz dari Senayan. Dari Senayan Hafiz, dari Senayan. Cik baiklah jumpa. Abang dari Shah Alam. Tapi geng-geng lain dia Johor. Base bukan memang Johor lah base. Base Johor. Base pun Johor lah. Takung. Base Takung ni Shah Alam. Tapi rider campur-campur. Johor ada, utara ada. Aduh. Oh perasan kita orang banyak masuk event MTB. Ini first time ni. Odek. Tu masuk 300. Mantap. Sebab minggu depan kita orang ada race. Kat mana? Dekat Raub Sabtu Kom Fraser. Kom Fraser. Lepas tu hari Ahad gravel. Teroka. Daripada sana barai abang. Mana? Raub. Ke Fraser Oh. barai. Tak apa sebab MTB kategori. MTB. Ada kategori MTB. Okey. Okey Miss.
Masuk video YouTube. Okay bro, video fish. Video. Jom. Sini dia. Selamat jalan Selda Soeharto. Climbing. Ini jauh climb 700 meter. Allah. 260 kilo. Pukul 8 12 minit. Allah Akbar. Climbing ni. Jalan gelap. Allah Akbar. Selamat datang Sungai Tengi. Kilometer 261.7. Jam 8.15 malam. Oh. Masjid Sungai Tengi. Pekan Sungai Tengi. Selda Sungai Tengi. Kilometer 265. Jam 8.23 malam. Inilah perjalanan kami Selda Sungai Tengi. Terima kasih. Jumpa lagi. Camping ni barai 7%. Allah Akbar. Sebaik ada Hafiz. Saya sendayan teman. Ayo sekali. Dah slow tak apa Hafiz.
Memang slow tak kisah. Janji kita jangan putus. Gelap-gelap ni. Allah Akbar. Baik ada teman. Risau kat guys seorang ni. Terima kasih Allah. Sungai Tengis Selatan. Selamat jalan. Kilometer 271.34. Jam 8.39 malam. Kilometer 280. Sekarang jam pukul 8.59 malam. Ada baki lagi dalam 20 ke 25 kilo. Terus 291 kilo. Jam menunjukkan pukul 9.24 malam. Api di depan tu. Alhamdulillah. Dah sampai, boleh dikatakan sampai lah. Sekarang kilometer 295. Jam 9.33 malam. Bersama Hafiz Sendayan. Okay Hafiz, terima kasih banyak Hafiz Teman-teman Alah tak ada kau tadi. Tak ada lah. Allah temukan kita ni Hafiz. Kita pelajar ojek ke? Sampai. Okey tu. Kadang-kadang kita ingat macam abang kan. Sebelum ni cakap apa lagi geng Audek ni kaya jauh-jauh kan. Apa lah rasa kan. Tak ada kerja ke apa kan. Tapi bila kita dah masuk, kita tahu lah. Kita tahu lah. Kena Audek ni. Wah, diorang siap gelak-gelak lagi. Kita orang dah terbarang siap tidur lagi kat metro ni. Oi, apa benda tu kita ni siul. Akak tu saya cakap. Kita cakap lah, kita buat first time, akak tu saya cakap weh. Lain kali yang Audek ni korang kena start dengan 100 dulu. Lepas tu 200. Ini korang ambil 300 terus. Lepas tu okey, kita cakap, Kak, ini pertama dan terakhir lah. Ambil terus maksimum. Memang ada lah ni kot. Alhamdulillah. Syukur. Sampai. Alhamdulillah sampai. Baby masuk is. Clear. Mana ada cop? Isu Misu. Mantap. Chop lu. Alhamdulillah sampai. Chop lu. Okey, sampai. Ambil lana. Dia ambil chop. Kita mau ambil chop. Okey, oi. Jadi oi. Kita chop. Mantap. Ya. Satu di mana? Yang ni dia.
Komplit oh. Mana? Komplit Oh. oh. Berapa? 9.43. 9.43 PM. Kena attack Korang sampai kau apa? Ha? 300. Sampai ni lah homestay. Alah, nantilah balik. Nak ni, Strava. Ajak ni. 300 dah lah, dah yalah 300. Tak jangan. 310. Video ni. Kita tak sabar nak 300 ni. Ha. Allah Akbar, alhamdulillah sampai. Dek, abang kayu sebelum korang buka sampai orang tutup abang sampai. Oi, dapat ayam tanduri sedap ni. Atas. Oh, nak rescue je. Aje sampai aje. Aje alhamdulillah. Baina. Alright. Najis, yang lain semua dah balik dulu. Ada lagi 6 kilo. Harap boleh sampai dengan selamat. Kau lepas makan mamak ni. Okay, kita jumpa lagi di lain masa dan waktu. Tahniah buat semua peserta Odex. Okey, kita jumpa lagi di lain masa. Bye bye.